InsyaAllah. Semoga perjalanan kita dipermudahkan. Amin. Hanya jalan apa, belakang ni, jalan dalam ni yang banyak sempang lah. Banyak Sempang, banyak kampung kan. So kena banyak fokus, hati-hati lah. Kereta Baik, keluar, kereta masuk. Lepas tu hari ni hari Ahad pula, santai kan. Dia orang pun relax kan, sempang pun dia keluar je, dia tak tengok kiri kanan pun. Biasalah. Betul? Esok budak-budak dah start sekolah dah. Yes lah. Tapi kalau dekat Kelantan, Hari ni Terengganu, hari ni start sekolah kan? Betul? Oh, ni ECRL kan? Betul. Okey. Dia lalulah kat Temeloh ni. Tapi dia berhenti ke kat Temeloh? Tak ada. Tak berhenti. Rasa tak ada Temeloh tu. Lepas ni kalau nak pergi ke Kelantan, apa dia, berapa jam je kan? Naik CRL. CRL tu 2 jam ke 3 jam lebih kurang. Sekejap je daripada 8 jam. And then daripada nak berjam-jam kan? Ya, betul. Alternatif untuk daripada naik flight lah. So naik kereta api terbaik lah. lebih murah, dan lebih ramai orang boleh pakai khidmat tu. Kalau naik flight ni ada tempat waktu dia kan. Betul. Lepas tu dia ada berhenti-berhenti. So dia ada stesen yang boleh berhenti lah. Menarik. So balik raya tak payah berebut-rebut lah. Tapi berebut nak beli tiket lah pula. Itulah dia, berebut naik kereta api lah. Ya. Kalau ke kanan ni kita pergi Mentakap kan? Kalau kanan pergi Bandar Mentakap. Ini kita terus, kita akan menghala ke Lancang, jalan lama. So bikers kalau pergi Temeloh, try lah ikut jalan lama ni, best. Dia kereta tak banyak sangat, tapi jalan dia vibe kampung lah. So ada corner-corner kan, lain-lain sikit. Syok lah. Saya kalau balik, kita orang kalau balik Temeloh selalu ikut jalan dalam. Sekali-sekala je ikut highway LPT. Nak cepat kita ikut kalau highway. nak cepat baru kita ikut highway. Tapi kalau kita ada time, kita ikut jalan dalam. Seronok, sejuk sikit. Dia macam best lah. Tu je cerita dia. Best lah. Try. Tengok rumah-rumah, kampung-kampung.